solat ni ibadat nombor satu yang paling tinggi sekali, yang paling cepat membawa satu orang untuk menghadap Allah. Ibadat yang paling cepat untuk membawa seseorang itu sampai kepada Allah ialah semayang. Sebab tu kalau ada orang semayang, kalau kemudian ada orang baca Quran tepi tu, baca dengan suara yang kuat, maka bacaan Quran itu haram, zikir itu haram, sebab dia mengganggu orang yang solat. Sebab solat dia lebih tinggi. Dan solat dilakukan sejak rasul-rasul yang terdahulu, bermula Nabi Adam AS. Waktu Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dan anak dia di tengah padang pasir, yang kalau seminggu duduk di situ confirm mati, Nabi Ibrahim minta dengan Allah, ya Allah, jadikan isteri dan anak aku itu di kalangan mereka yang tidak tinggalkan solat. Ketika Isa ibn Maryam dipertuturkan mulutnya ketika dia bayi, antara benda yang Isa bin Maryam alaihissalam sebut, Allah berpesan kepadaku untuk tidak meninggalkan solat dan zakat.